Pernahkah anda merindukan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih bermakna daripada yang ditawarkan dunia ini? Satu dorongan ilahi, satu kehadiran agung yang mampu menyentuh dan mengubah setiap aspek hidup kita, mengisi setiap kekosongan dengan tujuan dan harapan. Dalam lembaran kitab suci, terdapat kisah Nabi Elisa yang amat menginspirasi, dicatatkan dalam 2 Raja-Raja bab 2. Beliau, dengan hati yang tulus, tidak meminta kekayaan atau kemasyhuran fana. Sebaliknya, doanya begitu mendalam, biarlah sebahagian ganda daripada rohmu hinggap kepadaku. Ini adalah jeritan hati yang benar-benar dahagakan Tuhan, mendambakan kehadiran dan kuasanya yang berlipat ganda. Kerinduan untuk roh berganda ini bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk membolehkan kita menjadi cerminan kasih Tuhan yang lebih terang kepada dunia yang haus. Kita ini menjadi saluran berkat yang mengalir, membawa sinar harapan dan kedamaian kepada setiap jiwa di sekeliling kita. Marilah kita bersama-sama mengangkat doa ini. Ya Tuhan, gandakanlah rohmu dalam diriku, agar hidupku menjadi saksi kasih-Mu yang tidak terbatas.